tentang kitab diri. Perjalanan Rasulullah apabila dia berada di Gua Hira tu, dengan kedatangan kehadiran malaikat Jibril tu, suruh dia baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu dengan atas nama Tuhanmu. Tujuan dia suruh baca tu, baca untuk mengenal Allah. Jibril datang untuk mengajar Nabi supaya kenal dirinya. Apabila kenal dirinya akan kenal Allah. Jadi dia suruh baca tu, bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu. Dia peluk Nabi sampai Nabi tu sesak nafas. Sesak nafas, hanya nafas keluar masuk je yang dirasakannya, dan kadang sempit nafas tu. Di situlah supaya dia menilik ke dalam dirinya sifat-sifat dirinya atau kenal dirinya untuk mengenal Allah. Zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Suruh Muhammad tu kenal Allah. Muhammad kenal dirinya sendiri. Muhammad, Allah. Maknanya di situ Iqra, bacalah bismi rabbikal, bismi Rabb, dengan nama Rabb, dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhan tu, kalau saya cakap tadi kan, dengan nama Tuhan, bacalah dengan nama Tuhan. Nama Tuhan, nama apa? Allah. Alif lam lam ha. Bacalah dengan nama Allah. Maksudnya Allah tu, kalau faham Allah tu, alif lam lam ha, zat, sifat, asma dan af'al. Bacalah dengan zat, sifat, asma dan af'al tu. Nak baca apa? Bacalah dirimu. Dirimu tu apa? Yang ada pada dirimu tu 7 sifat ma'ani tu lah. Melihat, mendengar, berkata-kata, berkalam, ataupun kudrat, iradat, hayat yang ada tu. Bagaimana nak bacanya? Nak bacanya sedar bahawa dia yang berbuat. Sifat-sifat tak lain daripada sifat yang datang daripada tajalli Allah di situ. Maksud baca tu sedar faham, bukan baca tulis kat dinding ataupun kat batu. Maknanya baca tu dengan ilmu. Ilmu tu bukan takat tulis bertulisan, ilmu dengan kesedaran. Sedar bahawa yang aku, yang melihat tu aku, mendengar tu aku. Kan kitab diri kau ada sendiri tu, yang ada pada diri tu. Man arafa Allah nahu lisana. Barang siapa yang kenal Allah, tidak bersuara huruf dan tidak bersuara lah, keluarlah lidahnya. Allah Muhammad. Jadi di situ nak bacanya kena baca dengan zat, sifat, asma dan af'al. Kena kenal dari segi zat, sifat, asma dan af'al tu. Kena baca melalui af'alnya, baca af'alnya, dan baca melalui perbuatannya. Asmanya melalui namanya, sifatnya, dan juga melalui zatnya. Nak baca zat tu, bacalah af'alnya. Bacalah sifat, asma dan af'al. Maknanya baca melalui syariat, tarekat, hakikat. Sampailah kepada makrifah, memandangnya. Nak baca syariat tu maknanya baca tengok af'al, perbuatan, syariat, perbuatan. Tengok perbuatan tu. Perbuatan pada diri tu. Tak lain dia nampak perbuatan tu zahirnya dari segi syariat. Tarekatnya asma. Yang di dalamnya siapa yang berbuat. Hakikatnya dia dah memandang tak lain daripada apa ni, kudrat, daripada dirinya sendiri, daripada Allah SWT. Ini hari ni kitab diri. Kitab diri ni siapa yang boleh baca kitab diri, kitab yang tak berhuruf, tak bersuara, fahamlah dia. Itulah kasyaf yang boleh memandang selain daripada, tak terlihat selain daripada Allah. Fana bakabillah. Cari kitab diri itu bukan pada orang lain, pada diri sendirilah. Baca kitab diri sendirilah dengan nama Allah. Bila lebur diri barulah boleh baca. Selagi tak lebur diri nak baca macam mana? Maknanya hanya yang hidup je lah boleh baca yang hidup. Yang mati tak boleh baca yang hidup. Jadi dia kena mati. Dia kena matikan dirinya, hidupkan yang hayat tu, yang hidup tu. Bacalah dengan hayat tu, bacalah dengan yang hanya yang hidup boleh baca yang hidup. Hanya yang hidup boleh mengenal yang hidup. Baca pada diri sendiri. Jadi langkah nak baca kitab diri, kena leburkan diri. Kena hapuskan dulu diri, keakuan diri yang ada tu. Bila nyata adanya wujud Allah situ, bacalah dengan yang ada tu, dengan hayat yang ada. Bacalah pada 7 sifat ma'ani dia tu, melalui namanya. Namanya tu istilah je. Melalui zat, sifat, asma dan af'alnya, baca yang 7 sifat ma'ani yang ada pada diri tu. Tak lain daripada dia membaca dirinya sendirilah.